Akidah salah ni dia senang. Dia menyebut sekadar apa yang disebut oleh Allah dan sekadar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau lagu tu nak kata mujassimah ke mana? Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat sambung kembali muzakarah ataupun perbincangan kita. Pada malam ni kita ambil tajuk yang pertamanya tentang mujassimah. Sebab golongan salah yang dituduh sebagai Wahabi ini, banyak orang sebut golongan ini adalah golongan mujassimah ataupun musyabbihah. Apa maksud mujassimah? Dia daripada perkataan jassama yujassimu tajsiman. Mujassimun ni maknanya seseorang yang menganggap Allah Ta'ala itu berjisim. Apa maksud mujassim? Mujassim ataupun mujassimah ini seseorang yang menganggap Allah Ta'ala itu berjisim. Berjisim, Allah berjisim macam makhluk. Itu yang dipanggil mujassimah. Jadi tuduhan orang yang menyebut kepada golongan Salafi yang mereka anggap sebagai Wahabi ini adalah mujassimah, kerana golongan Salafi ini menganggap, beriktikad, berkeyakinan Allah Ta'ala di atas arash. Jadi bila kata di atas, itu maknanya menjihahkan Allah. Apa maksud menjihahkan Allah? Menganggap Allah Ta'ala itu ada arah. Jihah ni maknanya arah, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Ataupun mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Allah Ta'ala itu ada tempat. Sebab sifat jisim, dia mesti memerlukan ruang dan juga tempat. Jisim dia tidak boleh berada melainkan di sesuatu tempat ataupun di sesuatu arah. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Bayan Talbisul Jahmiyah fi ta'sisi bid'atihim bid'ah ini maknanya jamak daripada bid'atun, bid'atan, bid'aun. Maknanya bid'ah mereka al-kalamiyah. Maknanya nak terangkan tentang kekeliruan Jahmiyah ini dalam mereka mengasaskan bid'ah mereka itu berdasarkan kepada kalamiyah. Maknanya logik akal, berdasarkan kepada ilmu kalam. Ilmu kalam ni maknanya ilmu yang diasaskan, yang diambil daripada logik, dari falsafah. Itu menjadi asas kaedah mereka, kaedah pegangan mereka. Jadi kalau kita baca dalam kitab ni, dia kata banyak dihurai. Disebut sebab apa dikatakan mujassimah, dia kata apa? Ini maknanya kaedah yang telah diketengahkan oleh Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Dia kata wa syubhatul lati qadat nafatul jahmiyati ila nafiha, kesamaran ataupun syubhah yang membawa kepada penafian oleh golongan Jahmiyah yang Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arash. Dia kata hiya annahum ya'taqadu anna al-isbatil jihati yujibu isbatil makan. Kalau mengisbatkan, apa maksud mengisbatkan? Mengiyakan. Mengisbatkan jihah. Jihah bagi Allah sudah tentu membawa kepada isbat tempat. Bila kita kata arah, mengisbatkan. Isbat ni kita sebut bahasa Melayu kata-kata apa? Menetapkan. Bila kata Allah Ta'ala itu ada arah, atas tu arah, dia membawa kepada menetapkan tempat. Itu asas. Yang asas kaedah-kaedah yang dipegang oleh Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Dia kata hiya annahum ya'taqadu anna al-isbatil jihati yujibu isbatil makan. Apabila mengisbatkan jihah, dia membawa kepada mengisbatkan makan. Maknanya isbat maknanya menetapkan. Bila kita kata menetapkan jihah, Allah Ta'ala itu berjihah, dia juga membawa kepada menetapkan tempat. Semalam kita dah sebut kan, 2 hari lepas. Salah dia tak sebut pun perkataan jihah.
ataupun makan. Allah Ta'ala tahara, sekadar tu je. Jadi golongan lain lah yang mendakwa mereka ini menjihahkan Allah. Ataupun mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Kita kata tahar. Nak faham kat mana? Terpulang, Allah Ta'ala di atas. Maknanya di atas daripada arasnya. Wa isbatul makani yujibu isbatul jismiyah. Apabila mengisbatkan tempat, dia melazimi mengisbatkan jisim. Sebab jisim ini, dia mesti berada di tempat. Mesti berada di dalam ruang. Mesti berada di sesuatu tempat. Contohnya kita kata kitab lah. Kiri kanan kita ni kitab, kita kata buku, pen, jisim. Jisim ni tidak boleh berada tanpa ruang ataupun tanpa tempat. Bila dikatakan Allah Ta'ala di atas aras, maknanya menetapkan Allah Ta'ala itu berjihad. Bila kata Allah Ta'ala itu berjihad, maknanya membawa kepada penetapan Allah Ta'ala itu ada tempat. Jadi sifat mengambil ruang, mengambil tempat adalah jisim. Sebab itu golongan salafi ini dituduh mujassimah. Jadi kita tengok perkataan daripada Quran hadis tak sebut. Quran tak sebut perkataan makan yang disebutkan kepada Allah. Quran tak sebut perkataan jihad yang disebutkan kepada Allah. Quran hadis kata atas ya. Sebab itu kita nak hurai lebih daripada Quran hadis tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata pada dalam Quran, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Adakah kamu nak mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tak tahu? Menafikan tempat, menafikan jihad ini tak perlu nafi sebab Allah Ta'ala tak nafi. Dan tak perlu isbat kerana Allah Ta'ala tak isbat. Akidah salah ni dia senang. Dia menyebut sekadar apa yang disebut oleh Allah dan sekadar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau lagu tu nak kata mujassimah ke mana? Kita nampak tak? Kalau lagu tu nak kata mujassimah ke mana? Mereka yang faham.